Tuan-puan, bolehkah saja kalau kita simpan emas dalam akaun gap tanpa perlu kita keluarkan? Baik, tuan-puan, sekadar peringatan, konsep akaun gap tu sebenarnya sama seperti akaun bank. Cuma bezanya, tuan-puan, kita simpan tu bukan duit, sebaliknya gram emas. Jadi bolehkah kita simpan saja emas tanpa keluarkan fizikal? Jawapannya boleh, tuan-puan. Sebab simpanan emas di akaun gap tak ada had simpanan dan tak ada charge walau banyak mana pun kita simpan. Hatta berapa lama pun kita simpan emas kita. Cuma tujuan akaun gap diperkenalkan ni adalah untuk bagi kemudahan kepada kita sebagai penyimpan emas untuk mengumpul gram emas sehinggalah simpanan emas tu cukup serendah RM100. Bukan semua orang, tuan-puan, mampu untuk beli emas gram besar 50 gram yang harganya pada hari ini sekitar RM22,000 dengan sekali bayar. Tuan-puan, walaupun emas dalam akaun gap tu disimpan dalam akaun, tetapi ia boleh juga dijual dan dipajak. Cuma matlamat utama simpanan di gap tu adalah untuk dapatkan emas fizikal seperti gold bar ataupun dinar. Kenapa, tuan-puan? Sebab kekayaan sebenar itu adalah emas fizikal yang kita miliki di tangan. Tuan-puan, nak dapatkan emas fizikal 1 dinar seperti ini, boleh bermula serendah RM100 yang pertama dalam akaun gap kita. InsyaAllah, tuan-puan, kalau kita konsisten, saya yakin 1 dinar ini bakal berada di tangan masing-masing. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.